Salam, nak tanya berapa yuran untuk kemasukan pelajar baru? Sebenarnya semuanya ada dekat bahagian info kursus. Untuk anda yang belum lagi daftar dekat UP_TVET Perdana, ketika anda memilih program-program yang anda nak mohon tu, cuba bantu saya ataupun cuba rajinkan diri anda untuk klik info kursus dan juga semak syarat kelayakan. Supaya anda dapat detail semua maklumat tu. Dan ketika anda bersetuju terima tawaran-tawaran program yang anda ditawarkan nanti, barulah anda boleh tengok detail berapa kena bayar yuran, kolej mana anda nak kena daftar, bila tarikh lapor diri, semua tu. Okay, so tengok dekat info kursus. Dan menariknya dekat UP_TVET, program-program TVET yang ditawarkan oleh 12 kementerian, ada beberapa institusi TVET di mana mereka menawarkan kepada anda tidak perlu membayar yuran pun. Malah program tu free untuk anda dan anda boleh dapat allowance.